Kabut Sale ni dibuka setiap Sabtu malam Ahad dari 8 malam hingga 1 pagi. Pelbagai menu menarik dan juga aktiviti yang korang boleh lakukan di sini. Kalau ikutkan info yang aku baca, Kabut Sale Temeloh ni merupakan kabut sale yang terbesar dan terpanjang di Pantai Timur. Pada awal CBS ni dianjurkan, katanya peniaga di sini tak seramai sekarang. Tapi sekarang korang boleh tengok sendiri betapa ramainya pengunjung dan peniaga di sini. Setelah kita orang ronda 2 kali CBS ni, barulah kita orang decide nak beli apa. Jadi kita orang nak cuba aiskrim Malaysia dekat sini. Lembut. Kalau bahasa Pahang tak panggil lembut, kita panggil lembut. Lepas tu rasa macam nak makan takoyaki lah pula. Jadi kita orang beli satu set. Alhamdulillah kita dah pusing kabut sale Temeloh ni. Kabut sale dia memang agak besar lah, tapi konsep dia memang santai dan pelbagai pilihan yang ada dekat sini. Macam hari ni kita orang tak beli banyak sebab kita orang nak makan banyak-banyak pun sebenarnya dah kenyang, dah makan petang tadi. So kat sini banyak je kot manisan tau. Manisan-manisan yang viral dekat TikTok, dekat Facebook dan sebagainya tu ada juga kat sini sebenarnya. And then menu makanan berat pun ada, mainan-mainan pun ada, tempat bermain pun ada. So kalau kat sini sebenarnya aku memang sangat rekomenkan korang untuk datang lah. Sebab meriah. Salah satu spot yang kalau korang patut pergi waktu pergi Temeloh adalah Kabut Sale ni. Selain itu, korang juga boleh santai-santai di sini sambil tengok persembahan main api.